Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 13 Ramadan ataupun 14 ikut Mekah 1447 bersamaan dengan 3 hari bulan 3 2026, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13. Hari ini kita akan ambil muqaddimah, intisari surah, beberapa maqasid objektif surah dan isi kandungannya, serta memahami munasabah antara surah Ibrahim dengan suratul Ra'di, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itu namun begitu, untuk mengambil berkat majlis, kita akan bacalah 2-3 ayat di awal surah Ibrahim ini sebagai tanda pembukaan biiznillahi azza wa jalla. Baik, pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 480, surah Ibrahim. Yang surah lain cari surah Ibrahim lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Itu tanda janji kita 2 ayat. Esok kita sambung insya-Allah. Baik para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, kita undur balik satu muka kepada muqaddimah surah Ibrahim. Muqaddimah surah Ibrahim yang kita akan perincikan, perlumatkan setakat mana yang kita mampu, dan setakat nota yang ada di hadapan kita ini, alhamdulillah. Yang pertama, asma'us surah. Kenapa surah ini dinamakan surah Ibrahim? Kalau nak kira cerita Nabi Ibrahim ni banyak daripada awal Quran dah ada Ibrahim. Tapi dipilih
surah ini untuk namakan surah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Lish, kenapa? Tengok kita. Dinamakan suratu Ibrahim perihal Nabi Ibrahim kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan mulai ayat 35. Ayat 35 ni baru jumpa Nabi Ibrahim AS. Jauh jarak. Tapi surah ni jadi nama surah Ibrahim. Kenapa? Ini kita nak tanya ni, kenapa kita tidak pertikai tapi kita nak belajar. Bermula daripada ayat 35, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim. Beberapa doa Nabi Ibrahim. Cuba kita tengok nanti bila sampai tempat dia lah. Rabbana Rabbana Rabbana. Berapa kali Rabbana Nabi Ibrahim ni kerja dia doa. Selain daripada dakwah, doa. Ini pentingnya kita belajar tentang Nabi Ibrahim AS. Jadi punca ataupun sebab dinamakan kisah Nabi Ibrahim ayat 35 dan selepasnya, iaitulah cerita Nabi Ibrahim AS. Wa ma kana min iskanihi waladahu Ismail. Dalam cerita, dalam ayat ini Allah nyatakan kisah bagaimana Ibrahim bawa anak dia, baby dia Ismail yang kecil. Kita orang kampung kata budak kuah-kuah lagi kecil, dengan ibu dia Hajar ditinggalkan di lembah kering kontang dekat dengan tapak Kaabah. Dan Allah Ta'ala nyata juga dalam surah ini betapa Ibrahim bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla setelah dia tua, dia dapat anak Ismail dan Ishaq. Daripada dua anak ini, daripada dua ibu yang berlainan, lahirlah dua zuriat yang berbeza. Ismail Arab di Mekah, Ishaq melahirkan Bani Israel di Palestin, di Syam. Alhamdulillah. Kata Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsir dia, wa wajhu tasmiyatiha bihadza, kenapa dinamakan dengan surah ini dengan surah Ibrahim, wa in kana zikru Ibrahim jara fi katsirin minas suwar, sedangkan cerita Ibrahim ini ada dalam berbagai-bagai surah. Sikit sana beberapa ayat sana, beberapa ayat sini. Tapi apa rahsia? Dia kata annaha minas suwari zawati alif ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Sebab biasanya lepas pada huruf pendek ni dia mari cerita Nabi. Wa qad muyyiza ba'daha an ba'din bil idafati ila asma'il anbiya. Surah yang dimula dengan alif lam ra, dia nak beza dengan alif lam ra ni. Alif lam ra ni dengan dinisbahkan surah itu kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, allati ja'at qisasuhum fiha, yang terdapat cerita nabi itu dalam surah. Au ila makani bi'sati ba'dihim, ataupun dinisbahkan surah alif lam ra ini kepada tempat nabi, seperti suratul Hijri, surah Al-Hijri. Al-Hijri ini dipanggil Al-Ula sekarang. Orang panggil Madain Saleh. Ramai orang pakai pergi melancong sana dah. Al-Hijri. Walidzalika lam tudaf suratul Ra'di ila misli dzalik. Karena itulah suratul Ra'di tidak dinisbahkan kepada Nabi. Dia disebut kepada Ar-Ra'di. Sebab apa surah Ar-Ra'di tidak disebutkan? Sebab dia malah ada tambahan. Dia panggil ada tambahan, li'annaha mutamayyizatun bi fatihati bi ziyadati harfi mim. Sebab dia ada alif lam mim ra. Maka surah ni tidak disebutkan kepada Nabi. Walaupun cerita Nabi banyak. Dalam surah Ar-Ra'd ada cerita Nabi, tapi tidak disebutkan. Jadi
Itu rahsia yang dikorek oleh Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala. Cuba perhati tengok, alif lam ra, alif lam ra. Tapi dalam surah Tur-Ra'd alif lam mim ra, maka surah ini nisbah kepada ra, kepada guru, tidak nisbahkan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadza sirrun min asrari al-Quran. Baiklah, jelas itu kan. Wa qad ja'at ba'dul athar, telah terdapat beberapa riwayat daripada salaf fiha tasmiyatu hadhihi surah bi surat Ibrahim, yang menyebut surah ini nama dia surah Ibrahim. Alhamdulillah. Banyak lagi lah kalau kita nak panjang, tapi cukup setakat tu. Baik, tengok kepada muqaddimah tafsir. Sesalah kita tentang tasmiyatus surah, nama surah beres. Yang kedua, surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil suratu Makkiyatun. Surah Ibrahim Makkiyatun. Surah ini diturunkan di Makkah. Wa huqiyal ijma' ala kauniha makkiyah illa ayat. Sepakat ada para ulama mengatakan bahawa surah ini Makkiyah, kecuali ada ulama kata satu ayat atau dua ayat Madaniyah. Duduk dalam surah Makkiyah. Manakah ayat dia? Tengok. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata apa? Surah Ibrahim Makkiyatun min ghairi khilafin alimnahu bainahum. Surah ini surah Makkiyah. Secara asasnya surah Ibrahim Makkiyah, illa ma ruwiya an Ibni Abbas wa Qatadah. Ada riwayat daripada Ibn Abbas dan Qatadah mengatakan bahawa dua ayat Madani. Ayat mana? Ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumha daral bawar. Ayat 28. Ini dia panggil, dan selepas pada dia tu 29, itu ayat Madani. Kata Al-Fayruz Abadi dalam kitab dia Basairu Zawit Tamyiz, satu ayatnya. Ayat mana? Ayat 28 saja. Wallahu a'lam. Kita tak sudah faham panjang. Kita naknya memahami situasi ayat Al-Quran itu diturunkan, memahami situasi ayat Al-Quran itu diturunkan di mana. Baik. Berapakah bilangan ayat? Mengandungi 52 ayat. Mengandungi 52 ayat. 52 ayat. Baik, habislah kita pergi berpindah kepada maqasidus surah. Objektif surah ni Allah nak cerita apa kepada kita? Yang pertama, at-tazkiru bi ni'amillahi 'alan nas. Allah Taala nak peringatkan nikmat Allah Taala banyak dicurahkan kepada kita. Wa tahriduhum 'ala syukriha. Allah galakkan kita supaya bersyukur dengan nikmat yang dianugerahkan. Wa tahziruhum min juhudiha wa kufriha. Allah bagi amaran, mu jangan sekali-kali ingkar ataupun kufur nikmat. Sebab siapa dia syukur, nikmat akan bertambah. Siapa dia kufur, nikmat akan disentap, ditarik. Kata di para ulama, asyukru hafizun wa jalibun. Tulis, asyukru hafizun wa jalibun. Syukur ini menjaga nikmat yang sedia ada, menarik nikmat yang belum datang. Dengan kita syukur, Allah Ta'ala akan beri pada nikmat yang kita tak ada lagi, dan menjaga nikmat yang sudah ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin. Al-maqsad as-sani, yang kedua, bayanu haqiqatir risalah, menyatakan hakikat kerasulan. Wa wahdati da'wati rasul, dan dakwah rasul satu je, ani'budullah wajtanibut taghut. Semua rasul ajak orang kepada tauhid kepada Allah
dan menjauhkan diri pada taghut. Semua rasul. Wa ma'rakatihim ma'al mukhalifin, dan peperangan mereka, perlawanan mereka bersama dengan orang-orang yang menentang dakwah dia. Lawan. Wa ma'alihim, dan apa yang berlaku pada mereka, maka itu yang terjadi. Ini dua objektif surah kita ni. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada poin utama yang ada dalam surah ini. Ada beberapa poin utama. Mawdu'atus surah, isu-isu utama dalam surah ini apa? Min ahamil mawdu'atil lati tanawalat hazihi surah. Yang pertama, zikrul Quranil Karim. Allah Ta'ala sebut tentang sifat kedudukan Al-Quran. Al-Quran ini kitabu hidayatin wa bayan, kitab petunjuk dan penjelasan kepada petunjuk. Dan menyebut tentang kekuasaan Allah di pada langit dengan bumi. Dan Allah Ta'ala utuskan mana-mana rasul dengan bahasa yang dipahami oleh kaum dia, yang dipahami oleh kaum dia. Dua, zikru qissati Musa alaihissalam. Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Musa alaihissalam dan nikmat Allah Ta'ala ke atas kaumnya apabila Allah selamatkan mereka daripada ancaman Fir'aun. Dan menyebut beberapa cerita beberapa orang Nabi bersama kaumnya. Dan Allah Ta'ala nyatakan contoh al-muhawarat, dialog, berdebat yang berlaku di antara Rasul dengan umatnya. Dan akhirnya Allah Ta'ala timpakan balasan azab kepada orang-orang yang zalim yang mendustakan dakwah Nabi mereka. Isu yang ketiga, al-muhajjatu baina ahli an-nari ad-du'afa walladzina istakbaru. Allah Ta'ala cerita dalam surah ini perbalahan, perdebatan sama-sama ahli neraka. Dia balas sama dia mula-mula. Awaklah dulu. Ahli neraka pengikut-pengikutnya lemah dengan bos-bos, dengan geng-geng VIP hok menyesatkan mereka, dia balas. Dan juga perbalahan mereka dengan syaitan dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala sebut keadaan ahli syurga dan nikmat-nikmat yang diperolehi. Allahumma ja'alna min ahli jannah, ya Allah jadikan kami dari kalangan ahli syurga-Mu ya Rabb. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan pertembungan di antara kalimah iman dengan kufur, belalah sama-sama. Summa zikru halil kufar, Allah Ta'ala sebut keadaan puak kafir. Puak kafir ni dia hidup senang molek-molek, dia pergi syirik, derhaka kepada Allah. Wa ahallu qaumahum daral bawar, Allah Ta'ala binasakan kedudukan mereka, negeri mereka dengan sebab kufur dan syirik. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat orang mukmin yang sentiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, mendirikan salat, sedekah dan infak secara rahsia dan secara zahir semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Isu yang keempat, zikru ba'di ni'amillahi ala khalqihi. Allah sebut beberapa nikmat dia kepada makhluk dia. Kita jumpa nanti insya-Allah. Yang kelima, baru sampai kepada tajuk surah. Ayat 35, khabaru Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sembahan berhala, dia ajak orang kepada sembah Allah dan berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat dia kepada Allah supaya Allah Ta'ala jagakan anak cucunya dengan sifat tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah sifat seorang datuk yang baik, kerja dianya dakwah dan doa. Kita ingat, kita kena kembar dua, dakwah, doa. Dakwah ajak orang, doa kita dengan Allah. Jadi biar kita hubungan kita dengan Allah mantap, sentiasa berdoa, bermunajat. Hubungan di antara kita dengan manusia, ajak, dakwah, seru. Orang Kelantan kata kecek,
panggil, buatlah gapo-apa biar jadi. Masya-Allah. Yang keenam, wa khutimatis suratu, Allah Ta'ala tutup surah yang mulia ini bi ayatin, dengan beberapa ayat minat tahziri wal wa'id, amaran, cabaran, dan Allah Ta'ala sebut beberapa jenis azab yang disediakan kepada orang yang zalim, dan Allah Ta'ala sebut apa yang akan disediakan kepada orang yang jahat di akhirat esok. Setiap orang akan dibalas dengan perbuatan dia. Setiap orang akan dibalas dengan perbuatan dia. Membuat baik, baik. Membuat tak baik, sajalah dia. Maka semua apa-apa yang terjadi ini adalah merupakan tasliyah, penenang hati Nabi SAW. Penenang hati Nabi. Kalaulah engkau berdakwah ditentang, Nabi Ibrahim juga, para Nabi yang terdahulu juga telah menghadapi situasi yang sama. Allahu Akbar. Baiklah. Pecahan ayat, tanda, fakta. Dia panggil fakta surah. Ini dalam tafsir Al-Munir, dia kata, yang pertama Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran. Ayat yang pertama tentang Quran, tentang keagungannya. Kemudian ayat 5 hingga 8, 5 hingga 8 Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Musa AS dan dakwah dia. 5 hingga 8. Baik. Adapun yang kedua, dakwah Nabi Ibrahim, doa dia, permohonan dia, bermula daripada ayat 35 sehingga 41. 35 hingga 41. Dialog ataupun debat sama-sama ahli neraka, pengikut dengan bos. Ayat 19 sehingga ayat 23. Allah Ta'ala buat bandingan kalimah yang baik, kalimah tayyibah, dengan kalimah yang buruk, seperti pokok yang baik dengan pokok yang buruk. Ayat 24 sehingga ayat 27. Yang seterusnya at-tazkir, Allah Ta'ala peringatkan huru hara hari kiamat dan amaran keras kepada orang-orang yang zalim, iaitulah ayat 42 sehingga ayat 52. Yang keenam, bayanul hikmati, Allah Ta'ala nyatakan hikmat kenapa ditangguhkan azab sampai kiamat. Ada setengah-setengah orang ni, orang zalim, tak kena atas dunia ni, angkuhlah, sombonglah dia, tak kena. Di akhirat baru kena. Wa huwa ma khutimat bihi surah, iaitulah penamat surah ini, ayat 51 dan 52. Alhamdulillah. Itu dari sudut apa? Dari sudut orang panggil fakta pecahan ayat surah Ibrahim. Senang kita nak tadabbur, kita tahu nak poin-poin tu. Baik. Sekarang kita masuk kepada intisari kandungan daripada pimpinan Ar-Rahman, muka surah 479. 479. Intisari kandungannya, yang pertama, menjelaskan dua perkara yang besar, iaitulah soal tauhid dan soal nikmat Allah yang tidak terhitung yang dilimpahkan oleh Allah kepada sekalian makhluknya. Itu yang pertama. Dua, pada mulanya diterangkan bahawa tugas Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya ialah untuk memimpin dan mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelak gelita kufur, syirik dan kemungkaran dan jahiliyah kepada cahaya iman, tauhid dan ilmu pengetahuan, iaitulah jalan Allah yang diredainya dan membawa keselamatan. Tiga,
Dengan tujuan menerangkan hakikat inilah Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam pada masa yang lalu kepada kaum masing-masing silih berganti. Oleh kerana banyak di antara manusia tetap berdegil dalam kekufurannya, lalu diberi amaran bahawa mereka akan ditimpa dengan azab seksa apabila sampai tempohnya. 5. Yang keempat. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan misal perbandingan antara iman dengan kufur. Bandingan kalimah iman dan tauhid adalah ibarat sebatang pokok pohon yang baik, yang tegak berdiri dengan gagahnya, pangkalnya bertunjang di bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Ia sentiasa mengeluarkan buah yang lazat dengan izin Allah. Demikian halnya orang yang beriman yang tetap teguh imannya dan tidak putus-putus amal kebajikannya akan mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 5. Masih lagi dalam bandingan. Bandingan kalimah kufur dan syirik pula adalah ibarat sebatang pohon yang tidak berguna, yang terbongkas akarnya dan tidak bertapak untuk tegak hidup. Demikian halnya orang kafir yang tidak mempunyai tapak pendirian yang menjamin keselamatannya, dan sebagaimana pohon yang tidak berguna itu tidak mengeluarkan melainkan buah yang pahit, maka demikianlah amal perbuatan orang kafir tidak mendatangkan sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat kelak. Baru yang kelima. 5. Diterangkan lagi bahawa langit dan bumi dan segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu adalah merupakan nikmat yang dilimpahkannya kepada sekalian makhluknya. Bahkan ia telah memberi kepada umat manusia sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang mereka berhajat kepadanya. Kalaulah umat manusia menghitung nikmat-nikmat Allah, sudah tentu mereka tidak akan dapat menentukan bilangannya. Kita nak tentu bilangan tak boleh, tapi kita kena ingat nikmat Allah, baru kita syukur. Sebenarnya manusia yang engkar, sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya, tidak bersyukur kepadanya. Allahu Akbar. Yang keenam, sebelum itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa sesiapa yang bersyukur akan ditambahi nikmat yang berganda-ganda, dan sesiapa yang kufur ingkar akan ditimpa bala bencana dan azab sengsara. 7. Surah Ibrahim ini diakhiri dengan menegaskan hakikat tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara, supaya orang-orang yang punya akal fikiran beringat dan mengambil iktibar. Mudah-mudahan kita yang duk belajar tadabbur tafsir ringkas-ringkas ini, tadabbur nipis-nipis ni, mendapat manfaat daripada apa? Daripada hikayat, kisah, iktibar yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab yang mulia ini, khususnya dalam surah Ibrahim yang kita baca ini. Sebab hayatu Ibrahim, kehidupan Nabi Ibrahim dengan anaknya adalah kehidupan tauhid, tawakal yang sangat tinggi, yang tidak ada tolak bandingnya. Tuan-tuan boleh tengok secara detail dalam buku yang saya usahakan ni. Nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah, di mana dalam buku ini kita cerita, walaupun tidak lengkap detail full, tapi ada cerita tentang pembangunan Makkah berkait dengan hayat Ibrahim dan anaknya Ismail dan isterinya Hajar, dan zuriat yang paling utama yang dilahirkan oleh Ismail, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perbincangan terakhir, munasabatuha lima qablaha, munasabah ayat surah Ibrahim dengan suratul Ra'd. Yang pertama,
hadhihi surah imtidadun lima zukira fi surah Ar-Ra'd. Beberapa isu surah Ibrahim ini sambungan, kesinambungan kepada surah isu yang disebut dalam surah Ar-Ra'd. Wa tawdihun lima ujmila fiha, menjelaskan apa yang secara umum dalam surah Ibrahim dijelaskan di sini. Fa kullum minhuma tahaddasa 'anil Qur'an. Dua-dua surah ini menyebut tentang Al-Quran. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra dalam Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala sebut Al-Quran apa ni? Man Arabiyyah, ayat 37. Dalam surah ini, surah Ibrahim, hikmat diturunkan Quran untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kufur syirik kepada iman, litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur. Jadi kerja fungsi Quran besar. Yang kedua, isu yang kedua dalam dua-dua surah, kullum minhuma, dua-dua surah ini menyebut bi tafwid inzalil ayatil kauniyah ila Allah, menyebut bahawa perkara yang berlaku dalam dunia ini dengan izin Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd, wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznih. Rasul tak mampu nak bawa mukjizat kecuali dengan izin Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Dalam surah Ibrahim ayat 11, wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah. Kami tak mampu nak bawa mana-mana mukjizat kecuali dengan izin Allah. Ayat 11 surah Ar-Ra'd ayat 38. Isu yang ketiga, munasabah yang ketiga, wa fi kilaihima, dua-dua surah ini menyebut tentang al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat tentang alam ini, min raf'is sama' bi ghairi amadin, Allah Ta'ala angkat langit tanpa tiang, wa maddal ard, lebar bumi, Allah Ta'ala atur perjalanan matahari dan bulan tak pernah aksiden. Gerhana tu bukan aksiden, selisih. Gerhana dia selisih menyebabkan bumi ini terlindung dia punya cahaya matahari, itu ialah. Wa ja'al rawasiya bil ardi, penyacang, pengimbang bumi ini dengan bukit-bukau. Dan Allah Ta'ala sebut buah-buahan yang bermacam-macam jenis, rasa, warna, bentuk dia. Alhamdulillah. Munasabah yang keempat, ta'arradatis suratan, dua-dua surah ini menyebut tentang kebangkitan semula. Kita semua manusia akan mati dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Itu dia panggil isbat usulil aqidah, nak menguatkan asas akidah, beriman pada Allah, pada Rasul, dan bangkit semula hari akhirat. Balasannya syurga, neraka, semua ada. Dan Allah Ta'ala buat perbandingan yang hak dengan yang batil, seperti pokok yang baik dengan pokok yang tak baik. Dan Allah Ta'ala juga nyatakan dua-dua surah ini tentang makr, tipu daya puak kafir, kejahatan mereka, konspirasi mereka nak menjahanamkan Islam tapi tidak akan berjaya. Wa makaru wa makarallah, Allah Ta'ala akan lawan balas balik tipu daya mereka. Dan dua-dua surah mengajar kita supaya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, itulah mukaddimah ringkas. Mudah-mudahan adapun fadail surah tidak disebut secara spesifik, selain daripada dia salah satu daripada surah Al-Quran yang kita baca dapat satu huruf 10 kali ganda. Siapa dia tadabbur surah Ibrahim, mantap akidah dia, kabaqiyati suwaril Quran. Tapi secara spesifik baca surah yang dapat sekian-sekian, lam yuzkar, tidak disebut dalam kitab yang kita baca. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung ayat kita surah Ibrahim besok, bermula daripada ayat yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, untuk maklumat para jemaah sekalian, hari ini 3 hari bulan 3 2026 akan berlaku gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan akan berlaku pada petang ini. Ingat molek, gerhana bulan akan berlaku pada petang ini, iaitulah waktu maghrib. Gerhana ni akan berlaku pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib, maka pada ketika itu sunnah, ingat, sunnah apabila berlakunya gerhana, maka kita disunatkan untuk solatul khusuf, solat sunat gerhana matahari ataupun bulan. Jadi untuk kita ini, kita akan solat gerhana bulan, sebab bulan yang gerhana. Jangan solat matahari pula kan. Jangan solat matahari pula. Maka para jemaah sekalian, tengok dia punya fakta. Dia kata gerhana bermula pada pukul 4.42. Tapi tak dapat, kita tak nampak. Sebab tak nampak dengan mata kasar, kena tengok dengan teropong nampak. 7.33 waktu maksimum. 6 darjah di atas ufuk, boleh dilihat dengan mata. Jadi maghrib itu kita boleh tengok. Mula dah gelap dah. Jadi itu dia panggil gerhana akan berlaku dan berakhir pada pukul 9 lebih malam. Maka waktu yang sesuai untuk kita solat gerhana lepas maya maghrib, lepas solat maghrib. Sebab itulah ada anak tengok iklan, ada setengah imam masjid dia iklan lepas maya maghrib nak gerhana lagi. Tapi untuk kita di masjid kita ni, kita nak jamak. Nak jamak. Apa dia jamak? Kita akan solat pukul 8.15, sudah solat gerhana Isya, sedia molek. Jadi orang mari awal ke masjid untuk solat gerhana pada malam ni, ihya'us sunnah. Ni ada setengah tempat yang duduk perhati tengok, siap dah suruh beli alat teropong. Nabi tidak ajar suruh beli teropong. Dia suruh pergi solat, salatul khusuf, solat gerhana. Nabi kata iza ra'aitumuha, bila kamu tengok gerhana, hendaklah kamu sallu, solat, banyak istighfar, wa tasaddaqu, banyak bersedekah. Jadi kita 3 perkara. Solat, kita istighfar banyak-banyak, minta ampun, dan kita sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buatlah yang terbaik untuk kita. Yang nak tengok ada setengah masjid besar di dunia ni, siap dah. Kita nak cerak, lepas tu nak tengok kata benda macam ni, cukuplah dengan kita ihya'us sunnah. Tak payah buat yang pelik-pelik. Ada jemaah tanya macam mana solat. Solat dia mudah je, jangan bimbang. 1 rakaat 2 kali rokok. Itu je yang berbeza. 1 rakaat 2 kali rokok. Mana kita solat, saja aku solat sunat gerhana, saja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat. Niat 2 rakaat juga. Niat dia 2 rakaat, bukan 4 rakaat. 1 rakaat 2 kali rokok. Maknanya habis kita baca surah, sudah dah kita kata wasjud apa ni, surah qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu ahad, kita berokok. Allahu akbar. Sudah rokok yang pertama, kita pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tangan sini semula, baca Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah Fatihah, baca surah balik. Rokok yang kedua, i'tidal, baru sujud. Jadi 1 rakaat. Kemudian masuk rakaat yang kedua sama juga. Maya rokok, i'tidal, sambung balik. Baca Fatihah semula, baca surah, rokok yang kedua, barulah sujud. Itu dia panggil, itu je perbezaan. Ada orang kata kita ni tak pergi masjid Ustaz, kita nak buat solat rumahnya. Boleh tak kita solat macam biasa? Sah kata ulama, boleh juga. Tapi yang afdalnya ikut format sunnah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak reti, tak apa, boleh kita buat setakat mana yang kita mampu, insya-Allah. Itulah ringkas-ringkas. Tak payah payah Kalau maya di rumah baca, hak sunatnya kita baca panjang surah sampai hatta yang jadi, sehingga apa dia ni, sehingga terbit cerah balik bumi, matahari ke bulan tu cerah balik. Tapi kalau kita tak mampu, tak apalah. Kemampuan kitanya taraf OKU je kitanya. Boleh baca wal asri dengan keluar Allah.
pun tak apa. Yang tak apanya langsung tak buat. Duk sibuk dengan nak makan colik dengan moreh. Dah, duk sibuk dengan buffet Ramadan beratus-ratus bayar, sunnah ditinggalkan. Kita kata kenapa begitu bang? Sunnah ini satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak nak ihyakan dia? Maka kita cuba ihyakan dengan melakukan yang terbaik. Selepas solat, eloknya imam bagi tazkirah tentang apa yang berlaku dalam peristiwa gerhana yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan kasa nak tengok je di Facebook Abu Anas tu, kita letak situ link beberapa kuliah yang telah saya sampaikan tentang kaifiat salatul khusuf dan juga isi-isi khutbah ataupun nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat yang berlaku ketika itu. Mudah-mudahan sunnah dihidupkan, pahala kita bertambah, makin kuat sunnah hidup, makin terpadamnya perkara-perkara bid'ah dan mungkar biiznillah azza wajalla. Jadi syorkanlah kepada imam-imam di tempat tuan-tuan masing-masing supaya bagi tahu awal-awal lagi hari ni, kalau imam itu tak pandai, cari orang yang pandai, ihyakan sunnah. Sama ada lepas salat maghrib terus ataupun qubailal isya boleh juga. Lepas isya tu kita nak tarawih kan? Di tarawih kita jamak di antara dua sunnah menarik insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.